Catch feelings, not climb. Sepatutnya saya Catch. Lagi sekali catch flies, not feeling. sepatutnya saya dekat sini je. Okay, kat sana nanti saya dari tepi. Wait, kurang ni buat transit. Oh, sorry. Sorry. Musa, orang layu. Kelakar lah. Okay, Cik, okay, pada sini. Weh, lagi sekali. Kau tak payahlah lari pun. Okay, je. Sabar. Okey dah. Oh, dah. Buat transition. Okey, kat Malaysia. 1, 2, 3. Nanti dekat rumah sewa. Tak ada dekat-dekat Malaysia. Oh, sini. Mesti korang terkejut kan tiba-tiba kita orang punya Oh, ni atas. Okay. Hai korang, mesti korang terkejut tiba-tiba kita orang dekat sini. Ya. Dengan tak ada intronya. So, kita orang sebenarnya anak angkat Mak Sab. Kita orang Hana. Kita orang Ya. nak pergi Lorenzo. Kita orang nak Backpacker. sambut Mak Sab balik haji Parents Sab. Oh. Kuratul Ain. Bro, satu KLIA kenal aku. Okay? So sebenarnya saya nak buat vlog untuk Dekan esok, tapi alam-alam tu kita masukkan je lah vlog hari ni. Okay, cerita hari ni diorang petang tadi tengok wayang. Lepas tu diorang ambil saya kat rumah saya, terus gerak ke KLIA sebab nak pergi sebab nak pergi KLIA lalu rumah saya. Yang atas lagi ke? Vlog. Ni dah temu. Saya nak buat vlog Dekan. Atas dibaca. Tak tahu? Tak, korang nak makan kan? Saya Ada ada atasnya ada kedai makan. Okay. Apa-apa Roger lah korang buat. Tadi saya makan pun minggu sini. Oh. Kita orang dah habis makan. Ya. Sekarang ni kita orang tengah tunggu lagi Toilet. 11.5. Semua sub suka berak. Korang nak tengok ada 2 sub tak? Let me help. Taklah, semua sub suka berak. Semua sub suka berak. Tapi ni ada 2 sub. Tapi tak tahu nampak ke tak? Nampak tak? Ada 2. Satu free head. Sub berjalan. Anggun berjalan. Anggun memang dah berjalan kan? Okay, Parents Sub dah sampai. Alah gaduh. Sampai lah. Oh, itu Parents Sub. Itu Ayah Sub. Mana Mak Sub? Itu Mak Sub kat sana. Oh ya, budak ni malah kecolek sendiri. Ibu dan ayah. Oh, serius tu aku colek ke? Sekarang ketibaan Parents Hub. Sub dah nervous. Sub bersama abang-abangnya menunggu parents dia tu Parents Hub. Kita ada anak Sub, korang dan saya. Alah, sama. Alah. Sub. Ada pun. Sebenarnya. Cik nangis. Oh, sorry. Tiada nangis. Awak tu. Kawan-kawan. Jangan jadi Ibu tak salah. Anak sendiri. Tak suka berosak. Ibu tak salah gila. Hai. Jangan yang terbiasa hati dalam gila. Press ni dek balik. Bagi sepatu. Namanya apa tak? Bye. Kita orang dah selesai. So, kita orang dah selesai. So, jumpa. Tak nak lah malu. Tak payahlah weh, tak payah. Ada apa? Tak apa. Awak tim mana ni? Nak ke? Tak payahlah. Memang cepatlah sementara. Memang penat. Tak payah. Cakap sudah stop. Tak apa dah.
Air jatuh. Esok kita jumpa esok. Bye. Bye. Okay, 1, 2, 3. Makin gelap. Okay, mana play? Hai semua orang. Kita orang on the way out. Lampu tak ada guys. Okay, itu je korang. Saja je. Okay, bye-bye. Cantik. Okay, so so di hari kejadian hari bahagia macam strawberry. So hujan korang doakanlah tak hujan berhenti. Di mana ni? Ya, saya lupa. So ya, jumpa kita di next video. Cik lah. Sekejap lah korang penat lah pula. Guys, you know, man. When the music in. Oh, sekejap. Nak awatik sambal. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semuanya. Allah Thank you semua. Allah. Sayang semuanya. Love. Sorry. Kenapa ada gambar? Oh, wow. Na 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 na. Hari ni kita tema strawberry matcha. Matcha strawberry. Saya terlebih matcha dan terlebih strawberry. Ni Saya kurang terlebih matcha, kurang lemak strawberry. krim. Saya matcha expired. Terlebih rumput. Okay, so Syamin dia drive dari rumah dia. Ya. I don't know, saya tak tanya lagi. Okay, so okay, bye gang. Jumpa lagi. Syamin. Ciao gang. Jumpa di next video. Wow. Ciao. Ciao. Hai, kita dah sampai. Ya. Kita dah Sekarang kita daftar kena berkumpul dekat BK4. BK4. Sementara tunggu apa dipanggil. Ya. So, tadi kita dah jumpa beberapa orang classmate lelaki, iaitu Mus dan Nazhan. Walaupun Mus pekak. Mus pekak gila kan kita orang. Saya jerit yang Mus pakai jerit. betul-betul belakang dia. Dia sumpah pekak sebab dia pakai earbud. Oh, sangat semput. Okay. Sa. Oh sorry, korang tu stop. Sa, tengok. Fit check. Oh, Ada lighting juga. Okay, tak payah. Ada juga. So sekarang ni kita kena tunggu dekat BK4. Koyak? Ha? Oh. Koyak. Nanti korang koyak singgul. Apa-apa kita makan dulu. Macam strawberry. Inilah CB5. Kita nak tunjuk sijil dulu. Ratul bawa handbag ke? Syamai tanya. Okay, this is our certificate. This is Kuras Ratul. This is Sabrina's friend. Okay. Okay, Syamai tanya. Syamin. Oh, Syamin. Saya ni pasal korang baik. Aha. Okay, Riza. Say hi to camera. Saya buat vlog. Oh, ya, yeah, Syamin dah datang. Hai. Saya sampai. Saya calon aku, right? Saya boleh dekat budak lelaki kita. Kita apa cakap? Ayah kot. Syamai dah cakap. Orang kita dah masuk. Kita dah masuk Dewan. Kita orang okey je. Duduk mana-mana pun. Tak kisah pun. Tadi dia macam tapi bila dah tahu kita dah masuk. Comel lah Mus dengan Iman kepak-kepak. Saya cakap mus dengan Iman. Ni saya tahun lepas. Aku letak kat belakang. Lepas. Tapi panggil Iman masuk. Nak panggil Mus tak? Nak
famous. Masuk YouTube, masuk YouTube. Oh. Yang ni depan nak masuk YouTube kan? Tak apalah. Tak payah. Okay. Oh, Faris. Oh, Faris. Saya kamera. Faris malu. Jangan apa-apa pun. Apa-apa? Cakap apa? Apa pun ciao. 3, 4. Nur Syazwani Akila Zamruni. Awati. Nur Fatin Lambat Afika lagi. Muhammad Sekarang Fahmi. pukul jam rosak. Ada awak dah. Adik saya sesi 3. Zazam. Nur Quratul Ain Muhammad Razami. Nur Awatif Muhammad Jumri. Syamin Aliyah Naisha Hazrun. Nur Alia Sabrina Herman. Nur Sabrina Akilah Abdullah. Dah ambil CJ. Oh, dah naik pentas. So, kita nak pergi tangkap gambar kat luar. Satu kelas. Let's go. Kita dapat keluar dah. Wow. Okay. Sekarang dah ambil. Ya. Scroll tapi bagi balik lah sebelah-sebelah. Ya. Jangan lupa tengok live. Mana ada orang? Okay, bye. Hi guys. Sekarang kita nak tangkap gambar kelas. Okay, semua masuk. Masuk. Okay. Oi. Kita kena behave kau dalam ni. Dia pun orang. Kita tengok. Dia tengah record. Okay. Kita tengok, Bon. Weh, ni pun siapa? Owner pun tolong jawab. Ada orang joget ah. Kau tak tahu kita record. Owner pun jangan ni tau. Video ni. Mohon owner pun tolong send personal je lah. Takkan cerah sangat. Sabarlah saya record. Okay. Macam dah tengok okey dah. Tak awak. Takkan nak masuk kat dalam kan? Dah. Belakang sikit Belakang sikit. Masuk. Bro, kita kena lawan orang belakang. Zalika masuk sikit. Afrina masuk. Ke belakang sikit. Weh, Niza. Tolong saya. Okey. Budak lelaki nak kat belakang ke? Belakang ah. Guys. Weh, korang masuk. Masuk. Nak tinggi lagi ke? Saya takut dapur siapa. Hurah, seram tu. Ya tu sebab dia sengit. Ada beg kan? Boleh tak beg nak? Niza, tolong. Tak ada apa? Wah, siapa yang berkacamata? Ni beg siapa? Afrina, pinjam boleh ke? Beg. Lagi satu beg ke? Oh, okey, boleh. Belah depan nak? Mana alias out? Awak sini kan? Saya takut tertutup orang belakang pula. Saya sebelah Niza. Alias sebelah siapa? Afrina. Kosong. I don't care. Okey. Kau awak sana. Sekejap. Awak ke sana, saya ke sana. Now. Ya. Sekejap. Nah kita. Terima kasih. Sijil saya sekejap. Ni phone siapa? Kau punya ni saya punya. Tak, tu tengah letak kat bawah. Awak nak ke? Siapa tu? Syahmi! Masuk sana sikit. Jengkit. Ridwan, Kau tak nak sijil ke? sana sikit. Okey. Nenek, mana nenek? Kau rasa tu sijil okey. Thank you. Alias kena marah. Syami ni pun banyak betul tu sasul. Niza dapat sikit. Panas. Ni aku record je.
Tu video tau. Hari ni birthday Hechan. Wish sikit. OMG. Kepada Adriana, tengoklah video ni. Happy birthday, Hechan. Happy birthday, Hechan. Love Hechan. Yeay. It's me. Aku pun buat vlog. Ni, sama je. It's me. Nak tunjuk lagi sekali kawan-kawan. Kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Jom. Tolong tengok. Congrats semua. Congrats. Tengah menyamar. Alah, aku rap ni lebih-lebih lah. Happy birthday, Hechan. Happy birthday, Hechan. Happy birthday to Hechan. Happy birthday to Ismi ada dekat sini, dia jadi fotografer untuk kita orang. Ismi? Apa kita birthday semalam? Oh, Ismi busy lah. Dia tak nak cakap dengan saya. Oh. Ini lah saya cakap Ismi boleh tu. Wow. Wey. Cepatlah macam ni. Kamu berjalan siul. Tengok. Wow. Aduh. Hey, congrats everyone. Happy birthday Hechan. Happy birthday. Untuk kali yang sejuta. Bye. Yeah. Congrats juga. Okay, hai korang. Kita split dua. Kita sorry, saya tersendawa. Muka saya dah tak lupa. Hello. Hello. Tunjuk mata saya. Dia nangis korang. Dia nangis sebab ada orang tak datang. Mana ada? Ada orang tak datang, dia nangis. Bodoh dia. Sorry. Saya kena mute part tu. Allah. Alamak korang. Oh, kejap. Tak, bukan. Saya ni kamera ni. Saya nak cakap yang kita orang split dua kereta. Saya dan Awati naik kereta Syamil sebab kita orang nak sama tangkap gambar. Kita nak sama tangkap gambar. Bukan, saya ajak sebab saya nak gambar. Dia orang pun ikut. Yang ada sorry korang. Lepas tu Aliasab dan Niza bersama Sabrina, dia orang pergi beli makanan dan baju. Okay. Tu je. Bye. Dah. Bye korang. Saya punya blusher dah hilang. Okay, tak apalah. Bye. Jom. We're back again. Panas. Kita baru keluar kamera. Abaikan mata saya yang Tak, macam ni. Tadi kat dalam dewan tu sejuk. Macam masuk sana ke sana? Dan dia batuk. Saya tak tahu benda tu kat mana. Sepatutnya ini bukan bendanya. Benda masuknya saya tak tahu kat mana. Saya rasa kat sana. Tak pasti Dewan tu sejuk dan dia batuk terbahak-bahak. Batuk teruk sangat sampai keluar air mata. Lepas tu terlap. So dia jadi macam tu. Air mata tu keluar, dia macam dah cuba nak tahan tapi tak boleh. Allah. Dan dia jatuh. Sebenarnya ada sebab lain. Dia sedih. Saya tak. Sebab dia punya kain dalam dia ternaik ke atas. Siapa? Kita. Ya ke? Tak perasan? Tak perasan. Boy. Oh ni Syamina. Hello. Panas weh. Dia panas mampus. Tak apa. Ambil gambar. Cantik. Sekejap. Hai, kita orang dekat Taman Jepun.
Okay, bye korang, tu je nak cakap. Boy. Kita orang dah habis gang. See you. Kita orang memang dah barai gila. Ya, balik Panas. mau makan. Nak Pasal rasa macam solat, semalam tidur. tidur. Saya berperlu gila nak mampus sekarang ni. So kita nak beli air. Ni nak beli air teh ais. Walaupun saya tak boleh makan ais sebab semput, tapi tak apa. Sekali-sekala. Okay, bye korang. Untuk vlog hari ni. Bye. Bye. Korang saya Jumpa rasa nanti. Ciao. Okay korang, ini betul-betul last punya last. Muka saya memang bogel kau-kau weh. Ni saya ni dah hilang ni. Okay. Bye. Oi, tahu-tahu je saya nak tunjuk. Tapi memang dah barai pada kita mampus. Bye. Itu saja untuk hari ini. Ya, apa-apa Roger. Nantikan TikTok dari kami. Kita orang memang dah barai nak mampus. Stay tune, mana tahu korang buat live malam ni. Atau bye-bye. Okay lah. Apa-apa korang korang saya nak cakap tak cakap apa-apa pun. Tapi terima kasih dah korang yang menonton. Terima kasih korang yang menonton video YouTube saya. Walaupun agak membosankan, Tata sebenarnya orang sama je yang tengok. Tapi terima kasih korang. Okay. Tapi saya macam nak nak 60 lebih tau. Saya nak try style baru lah korang, tapi saya tak reti. Tapi tak apa-apa. Oh, sebelum tu saya nak muka saya ni saya tisu. Sorry, tisu ni saya cover air ni. Ni air saya beli teh ais dekat sana tadi. Manis nak mampui. Lepas tu awak beli air apa? Tunjuk. Saya beli air cincang. RM4. Besar ni. Korang bayangkan. Sorry, RM3. Yang RM4 apa Milo? Tu RM3 saya punya air RM4. Baik beli air saya. Semalam saya dah nampak, so saya kena cakap sini. Tak lah. Okay, bye semua. Aduh. Muka saya macam zombie. Sorry lah. Gitu je. Okay, bye. Bye. Okay, korang jangan lupa like dan komen. Kalau korang nak tengok video Awatib lagi, yang tengok-tengok ni kan, korang nak tengok muka Awatib lagi dalam video ni, boleh komen cakap kami nak Awatib, kami nak Syamin. Bagi tahu je. Nanti saya akan record dia orang lagi. Okay, bye.